Cek suara, cek suara, cek suara. 1, 2, 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel Hafifi Marzuki di dalam bermain Grow a Garden. Jadi mana yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa subscribe. Adik-adikku yang daripada Indonesia, yang daripada Malaysia, dan yang daripada Brunei. Halo semuanya cuy, sihat-sihat selalu, okay? Jadi kita masuk ke tajuk kita hari ini. Tutorial cara bermain Grow a Garden di update paling baru untuk pemula. Untuk pemula guys. Untuk yang baru main ini, saya akan membuat tutorial tentang cara bermain Grow a Garden supaya korang lebih senang untuk tahu macam mana nak main ni, macam mana nak main ni. Okey. Caranya senang aja guys. Mula-mula sekali ada 5 perkara yang perlu korang tahu. 5 perkara yang perlu korang tahu di Grow a Garden, okey. Kita masuk ke perkara yang pertama, okey. Kita masuk perkara yang pertama. Perkara pertama adalah shackle, di mana korang boleh tengok di bawah facecam saya, bawah sekali tu di penjuru sebelah kiri ada 1525030147945 shackle. Ini 1 trilion ni. By the way, kalau mana yang baru bermain, tak silap saya korang cuma ada 20 shackle. Shackle adalah nilai mata wang yang ada di game Grow a Garden. Itu dia yang perlu korang perhatikan. Yang pertama shackle. Yang kedua adalah seed. Ini seed. Ini adalah biji benih yang ada di Grow a Garden. Okey, ini adalah seed. Dan yang ketiga yang perlu korang perhatikan adalah ini, kejap ya guys, adalah gear. Ni yang ketiga yang perlu korang perhatikan adalah gear. Ini gear shop yang terletak di hujung map. Ni kalau korang perasan, yang dekat sini ni seed, ini sell shop, dan di sini adalah gear, di mana korang boleh menggunakan gear-gear ataupun peralatan-peralatan yang disediakan di sini dengan membelinya, seperti watering can dan banyak lagi ni guys. Korang boleh beli untuk mengupgrade ataupun menambah baik kadar pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang korang tanam nanti, seed yang korang tanam. Okey. Yang keempat yang korang perlu perhatikan adalah egg ataupun telur. Ini dia. Daripada telur ni lah korang boleh dapatkan bermacam haiwan. Di belah kanan ni tu ada semut, dan banyak telur. Lebih daripada 50 jenis haiwan ada di situ guys. Dan korang boleh bela haiwan tu ataupun memelihara haiwan tu dengan masing-masing ada skill masing-masing guys. Haiwan seperti semut boleh menduakan ataupun menduplikat buah-buah yang kita petik. Itu dia. Yang kelima yang korang perlu perhatikan adalah event di setiap kali update. Macam sekarang senang je. Kalau korang nak tahu event tu event apa, korang pergi tengah. Kebiasaannya eventnya ada di tengah guys. Macam sekarang adalah event Summer Harvest, di mana korang perlukan buah-buah sama. Ada jenis buah macam pokok kelapa, itu bukan buah sama, dan ada jenis-jenis buah sama. Korang letakkan di sini dan korang dapat point, di mana point itu korang boleh tukarkan dengan bermacam-macam hadiah. Okey, itu adalah penjelasan 5 perkara utama guys. Shackle, seeds, gear, egg dan event. Itu adalah 5 perkara yang korang perlu tahu sebelum bermain Grow a Garden. Itu dia. Sampai sini ingat kan? Sampai situ ingat. By the way, ini tutorial untuk pemula. Yang jago-jago, yang dah sepuh-sepuh, minta maaf guys kalau korang rasa bosan dengan video ini. Ini khas untuk pemula guys yang baru main. Okey, kita masuk. Mula-mula sekali kan korang ada dalam 10 shackle. Tak silap saya 10 shackle ataupun 20 shackle. Saya lupa guys. Dekat tepi ni korang tengok duit korang. Mana yang baru install boleh komen dekat bawah ada berapa shackle. Tak silap saya ada 20 shackle. Di mana mula-mula sekali korang perlu beli seed. Ini dia cara dia guys. Perlu beli seed. Korang belilah sebanyak yang boleh. Biasanya dapat 2 je. Carrot biasa dapat 2 guys. Awal-awal korang mulakan kehidupan korang dengan 2 biji carrot. Mana carrot saya tadi? Korang buat macam ni. 2 biji carrot saya dah ada 500 bangkit. Ni 2 biji carrot kan korang tanam di kebun korang. Macam ni kan korang tanam. Di sini tam 2. Okey, dan begitulah guys. Korang tunggu dia tumbuh. Okey, ditumbuh. Ataupun kalau korang nak cepat, korang boleh beli tools. Okey, kan dia dah tumbuh macam ni kan. Carrot dah tumbuh. Dan korang petik tas tu. Dah dapat carrot. Okey, sekarang carrot ini tutorial untuk pemula ni guys.
Lepas tu korang jual, korang pergi dekat sell. By the way, button dekat atas ni boleh teleport guys. Mana yang tak tahulah kan, ni boleh teleport, sub teleport tu kan. Korang jual. Dan bila korang jual, ini ada 3 pilihan. Korang boleh jual untuk ke semua inventory ataupun yang ada di dalam beg korang. Yang nombor 2, korang akan jual yang korang pegang ni. Contohnya korang pegang carrot, korang akan jual carrot saja beg korang. Korang tak akan kacau. Itu dia. Jadi saya akan jual, I want to sell this. Saya jual satu je tu, tengok. Korang tengok dekat bawah tu, satu sahaja yang terjual. Itu adalah contohnya guys. Okey. Setelah korang dapat duit macam itu kan, korang ulang jual carrot, tanam carrot, jual, tanam carrot, jual. Dan itu yang saya cakap, korang perlu perhatikan 5 perkara tadi. Shekel korang bila korang jual, semakin banyak shekel. Dan itu kita masuk ke perkara kedua. Korang boleh beli seed tu kan. Perkara kedua tadi yang saya cakap, seed yang bagus-bagus di sini tu. Contohnya ada pineapple 7,500 shekel. Okey, korang beli macam itu. Dan kalau korang tidak berpuas hati, kenapa tanaman lambat, kenapa tanamannya lambat sangat untuk tumbuh, korang boleh pergi ke gear dan korang boleh tengok dekat gear apa yang korang boleh beli guys. Di semacam contohnya, korang boleh beli basic sprinkler untuk meningkatkan kadar pertumbuhan dia. Ataupun korang boleh beli watering can kalau duit korang dah cukup ataupun shekel korang dah cukup. Itu dia gear. Ataupun kalau korang nak lebih mantap, korang boleh beli egg macam itu guys. Lepas tu korang tanam, korang letak sini. Macam contoh egg macam ni kan. Ini adalah contoh. Ini adalah telur yang saya beli ni. Contoh ada bug egg ni kan. Saya hatch. Kita tengok apa yang kita dapat. Kita dapat semut guys. Tu. Dapat semut lagi tu. Tu ada semut, Okey, semut boleh diletakkan. Pam. Itu macam itu, semudah itu guys. Semudah itu. Dan yang paling penting ni, ada lagi satu perkara yang sangat penting untuk pemula guys. Ramai orang tinggalkan benda ni. Apa dia bendanya tu bang? Bendanya ada di gear shop guys. Bendanya ada di gear shop. Iaitu ini dia. Bila korang tekan gear shop ini, mana yang tak tonton video sampai akhir, sangatlah rugi. Kerana inilah poin utama untuk pemula guys. Sebab di sini korang boleh dapatkan banyak seed percuma. Korang perhatikan di gear shop dan korang pergi nombor 2, show me daily quest. Ini adalah tujuan utama game Grow a Garden sebenar-benar yang paling benarnya. Ini adalah misi kita. Disuruh apa tu? Harvest 50 strawberry. Kan disuruh petik 50 strawberry. Tanam 5 watermelon ataupun tembikai. Tanam 100 carrot. Jika korang melengkapkan misi-misi semua tu, korang akan dapatkan 2 seed pack percuma. 2 seed pack percuma. Seed pack tu apa bang? Seed pack tu macam ini contohnya guys. Seed pack. Mana seed pack Mana seed pack saya ni guys? Pack. Okey, seed pack ni contohnya macam ini. Macam ini kan. Ini contoh seed pack. Di mana bila korang tap screen, pam, akan keluar menu gacha dan korang akan gacha seed. Apa yang korang dapat tu? Dapat pokok bunga rose guys ni. Dapat bunga rose dan korang boleh tanam bunga rose di kebun-kebun korang. Nah itu dia. Yang paling penting adalah daily quest sebenarnya. Dekat situ korang akan tahu tujuan korang bermain game ni apa guys. Jadi itu adalah tutorial daripada saya, Abang AP, di channel Afifi Marzuki. Mana yang suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.